Nasihat saya, kahwin je kat luar negara. Ataupun kau kahwin je, tak payah nak minta kebenaran daripada jabatan kamu. Banyak betul cakap. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini menunjukkan seorang wanita berkongsi pengalaman dan proses berkahwin dengan warga negara asing di Malaysia. Daripada awal dia sendiri mengakui proses ikut saluran rasmi ini banyak cekadak, rumit dan memenatkan. Itu memang hakikat yang semua orang tahu. Sistem birokrasi memang panjang, tapi masalah sebenar video ini bukan pada penerangan dokumen semata-mata. Masalahnya ialah nasihat yang dilontarkan secara berseluruh, tapi implikasinya berat. Dia secara terbuka menyebut kalau nak senang kahwin je kat luar negara atau kahwin je tak payah minta kebenaran jabatan agama. Walaupun dia sendiri tahu tindakan itu salah dan ada denda RM1,000, mungkin lebih, serta proses mahkamah selepas balik ke Malaysia. Ayat itu mungkin keluar daripada luahan stres, tapi bila dikongsi di media sosial, ia jadi panduan. Ayat itu mungkin keluar daripada luahan stres bila dikongsi di media sosial, ia jadi panduan separuh masa kepada orang lain, termasuk warga asing yang tak faham sistem undang-undang negara ini. Dalam video ini sebenarnya menerangkan dengan jelas bahawa proses rasmi memang wujud, bermula dengan pendaftaran SPPIM, nombor siri sah 3 bulan, khusus kahwin untuk warga negara Malaysia, ujian HIV melalui MySejahtera. Semua itu adalah prosedur sah. Untuk pasangan asing pula, dia terangkan keperluan dokumen status bujang dan surat tiada halangan berkahwin dari negara asal. Pengesahan di kedutaan dengan bayaran RM300, kemudian Wisma Putra RM20. Semua ini betul dan memang prosedur yang ditetapkan. Tapi di sinilah percanggahan berlaku. Dalam masa yang sama dijelaskan proses ikut undang-undang. Dia juga menyelekkan naratif bahawa ikut undang-undang ini menyusahkan dan jalan mudah ialah melanggar dulu, bayar denda kemudian. Itu bukan sekadar cerita pengalaman. Itu normalisasi pelanggaran prosedur. Dia sendiri sebut satu langkah penting tak ada dalam checklist, iaitu keperluan pergi ke Jabatan Agama Islam Daerah untuk dapatkan surat sokongan sebelum ke immigration bagi urusan PAS. Ini poin penting. Tapi daripada menekankan kepentingan ikut urutan betul supaya tak timbul masalah immigration, naratif video lebih menjurus kepada keluhan sistem dan cadangan jalan pintas. Masalahnya bila kandungan macam ini ditonton oleh warga asing atau pasangan yang tak faham undang-undang Malaysia, mesej yang sampai bukan ikut prosedur dengan sabar, tapi langgar dulu, nanti boleh settle. Sedangkan realitinya bukan semua kes akan berakhir sekadar RM1,000 dan selesai. Ada implikasi status visa, pas lawatan dan urusan immigration yang boleh jadi lebih rumit bila prosedur awal tak dipatuhi. Video ini juga secara tak langsung mencampur adukan konteks. Kes yang dia ceritakan ialah pasangan dari New Zealand yang datang dengan dokumen sah dan melalui proses rasmi. Tapi bila ayat kahwin je kat luar negara dilontarkan tanpa konteks ketat, ia boleh disalah tafsir oleh golongan lain, termasuk warga asing yang statusnya memang bermasalah daripada awal. Itu yang bahaya. Bukan penerangan dokumen, tapi cara nasihat disampaikan. Kalau betul nak bantu orang faham sistem, mesej sepatutnya jelas. Proses ini memang leceh, tapi inilah jalan yang betul. Bukan menjadikan denda dan mahkamah sebagai option mudah. Undang-undang bukan menu alternatif, ia kewajipan. Akhir sekali, bila dia ulang ayat nak kahwin pun susah kat Malaysia, itu memang sentimen popular. Tapi sistem ini diwujudkan bukan suka-suka. Ia untuk kawal status perkahwinan, immigration dan implikasi sosial. Bila content creator sendiri mempersendakan proses ini, kesannya bukan pada dia seorang, tapi pada orang lain yang meniru tanpa faham akibat jangka panjang. Kesimpulannya, video ini ada nilai daripada segi perkongsian pengalaman dan dokumen. Tapi nasihat yang diselekkan perlu ditapis. Jangan kerana nak lepaskan geram, kita secara tak sedar ajar orang meremehkan undang-undang. Selepas tu bila jadi masalah, sistem juga yang dipersalahkan. Kalau nak kahwin dengan warga negara asing yang bukan Malaysian, nasihat saya, kahwin je kat luar negara. Ataupun kau kahwin je, tak payah nak minta kebenaran daripada jabatan kamu. Banyak betul cekadak dia. Aku yang nak ikut proses ni pun banyak. Kalau kau kahwin kat luar negara, kan, kau tak minta kebenaran, kau kena saman. Satu kesalahan RM1,000. Lepas kau kena pergi lawyer. Lepas kau balik Malaysia. Lepas kau kena pergi court. Kalau kau tak minta izin. Ini aku yang nak kahwin dengan warga negara asing. Nak minta izin pun, go through the right process pun, banyak cekadak dia. Nak kahwin pun dimisahkan. Anyways, cara-cara untuk berkahwin dengan pasangan warga negara asing. Mula-mula, you kena register dekat dia punya website fppim.com or something. Lepas tu, you kena create profile. Lepas tu, you akan dapat nombor siri unik sendiri. Nombor siri tu, the application process tu, dia cuma valid untuk 3 bulan sahaja.
Tapi in my case, I dah start daripada bulan Disember lagi. Walaupun perkahwinan I bulan April. So that's more than 3 months. Tapi I call Jabatan Agama Islam. I cakap, apa punya sistem ni yang valid 3 bulan macam ni? Korang tolong extend. So I had to start my application early. So bulan 12, try to, I balik Malaysia, I buat kursus kahwin. Kemudian I dapat bukti perkahwinan. So bulan 12 hari tu juga, I settlekan I punya HIV test. Pergi je set your appointment through My Sejahtera app. Register dekat mana-mana klinik berdekatan. And you kena bawa you punya borang SPPIM yang you dah print. Bila you dah daftar dekat SPPIM yang website tu, kan, dia punya, this is the soft copy documents yang you kena lengkapkan untuk borang permohonan perkahwinan. Salah satu section dia ada pasal HIV test. So surat tu yang you akan bawa dekat klinik tu untuk that doktor sahkan lah you dah buat HIV test. Lepas tu, lepas tu dia dapat kursus kahwin, dia dapat sedia kahwin, tapi pasangan yang bukan warga negara asing tak perlu menghadiri kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. Okay? Lepas tu, procedures untuk pasangan you, in my case, pasangan I adalah warga negara New Zealand. Jadi, prosesnya adalah kita kena apply dekat Internal Affairs punya website untuk dia punya single status dan tiada halangan berkahwin daripada negara New Zealand. Iaitu inilah dokumen dia. Okay, lepas tu dokumen ni lepas sudah dapat daripada Internal Affairs tu, you kena pergi dekat New Zealand High Com, dekat kedutaan negara New Zealand di Malaysia untuk dia chopkan, untuk dia certifykan yang dokumen ni valid. Tak tahu lah untuk apa. Satu chop RM300 je, bayaran hanya secara tunai. Lepas tu you dah pergi dekat kedutaan, you kena pergi dekat Wisma Putra. Dekat Wisma Putra tu dia chop lagi. Satu chop RM20. Kedutaan you kena buat appointment. Wisma Putra you tak perlu buat appointment, you walk in sahaja. Lepas tu, lepas dah settle, salah satu checklist ni untuk pasangan kan, nombor 3 ni adalah surat pengesahan PAS bagi tujuan perkahwinan dari Jabatan Immigration Malaysia. Okay, yang ini diorang tertinggal one step before. Untuk dapatkan you punya surat pengesahan PAS bagi tujuan perkahwinan dari Jabatan Immigration Malaysia tu, you kena pergi kat you punya Jabatan Agama Islam daerah you kena pergi kat dia punya pejabat tu and cakap you nak buat benda Allah ni. That information tak ada dekat checklist ni. You kena pergi Jabatan Agama Islam. Lepas tu dia akan keluarkan surat. With letterhead yang mengatakan untuk permohonan lanjutan visa bagi punya pasangan. Lepas tu, surat inilah yang you kena bawa pergi dekat immigration. Lepas tu, immigration tu yang akan keluarkan surat pengesahan PAS untuk pasangan you. Lepas tu, dah ada checklist tu senang je lah. You siapkan je lah salinan you punya pasport, pasangan, you punya IC, all those things ada dekat sini. Tapi, pokoknya, nak kahwin susah kat Malaysia. Antara warga asing desak kuasa